Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, untuk makluman semua, Met Malaysia telah pun mengemas kini dan mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada dan juga jingga melibatkan sebahagian kawasan di Sandakan, Pantai Barat dan juga Kudat di Sabah. Hujan berterusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke tengah malam nanti. Oleh demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa berwaspada serta peka dan cakna dengan keadaan cuaca semasa. Selain itu, Met Malaysia juga telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam esok. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan kawasan di sekitar pesisir pantai Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang lewat petang nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan kawasan di sekitar pesisir pantai Bintulu, Mukah dan juga Kuching, termasuklah di kebanyakan tempat melibatkan bahagian Sandakan, Pantai Barat, Kudat dan juga Tawau di Sabah. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini terutamanya di sekitar Sabah dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia serta bacaan IPU semasa. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.